Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu hari satu ilmu hartanah. Okey, untuk video kali ini kita akan kongsikan tentang pendaftaran tukar pindah milik di pejabat tanah. Untuk video kali ini kita akan belajar tentang konsen, iaitu sekatan kepentingan dalam urusan jual beli hartanah ataupun dalam pendaftaran geran hartanah. Okey, dekat aku ni ada satu contoh geran rumah, iaitu geran hak milik sementara. Di geran tulis adalah HSD, HSD. Okey, untuk HSD ni dia pendaftaran adalah di pejabat tanah negeri. So HSD, kalau HSM boleh pergi dekat pejabat tanah daerah lah. Okey, untuk hartanah ni dia jenis hartanah rumah teres setingkat, geran selama-lamanya. Okey, freehold lah. Okey, lepas tu dia alamat rumah ni adalah rumah perumahan awam. Perumahan awam di negeri Kedah. Jadi dalam geran, sekatan kepentingan dia adalah Dibenar Setiausaha Kerajaan Negeri Kedah Darul Aman. Okey. Dekat sini, lepas tu membuat pindah milik kepada pembeli pertama sahaja. Pindah milik seterusnya hendaklah dengan mendapat kebenaran Majlis Mesyuarat Kerajaan terlebih dahulu. Okey, dekat sini ini adalah statement tentang konsen sekatan kepentingan. Jadi kepada siapa-siapa owner yang nak jual rumah ataupun tanah yang ada sekatan kepentingan melalui Setiausaha Kerajaan Negeri ataupun dengan kebenaran Menteri Besar ataupun dengan kebenaran kerajaan negeri, sebagai contoh dia tulis dalam geran. Jadi itu adalah statement tentang konsen, adalah tentang syarat-syarat kepentingan. Jadi untuk pindah milik, kita tak boleh terus untuk pergi ke pejabat tanah, isi borang 14A dan terus buat penyaksian pindah milik. So apa yang kita perlu buat adalah bila kita dapat geran, bila ada tentang kepentingan, syarat-syarat kepentingan ataupun sekatan-sekatan kepentingan ni, kita perlu lepaskan konsen dulu. Maknanya kita kena submit untuk permohonan konsen ataupun permohonan lepaskan sekatan. Okey, tempoh dia adalah 6 bulan paling cepat lah. 6 bulan ke setahun. Kos adalah bergantung kepada negeri, ataupun kalau dekat sini, kos untuk konsen ni minimum RM250. Okey, untuk lepaskan kepentingan ataupun untuk apply konsen ni lah selalunya kita akan bagi tahu. Jadi siapa-siapa yang nak buat pindah milik ataupun nak lepaskan sekatan, tak tahu macam mana nak buat urusan, boleh rujuk kepada lawyer-lawyer, peguam-peguam yang mengamalkan untuk pindah milik hartanah ni lah, ataupun boleh kontak dengan saya nak bertanya tentang lepaskan kepentingan ataupun gadaian ni, boleh kontak saya. Okey, lepas tu saya mencari rakan-rakan di luar sana yang tengah mencari peluang, yang berminat untuk menceburi bidang hartanah, boleh berhubung dengan saya. Dan satu lagi, saya mencari ejen, new ejen yang betul-betul serius, yang boleh bagi komitmen sahaja. Untuk urusan jual beli, pindah milik, semua saya akan guide daripada A sampai Z. Jadi anda cuma buat kerja anda sahaja, buat marketing, dan kita dah ada SOP urusan kerja kita, apa yang kita perlu buat dulu, macam mana cara untuk kita nak buat kerja dalam bidang hartanah ataupun perunding hartanah ni. Jadi saya akan guide A sampai Z. Jadi ini adalah peluang kepada anda di luar sana yang berminat, dan saya open cuma ejen yang berminat saja. Tak kisah seorang ke dua orang ataupun 5-6 orang, 10 orang pun boleh, tak ada masalah. Tapi yang berminat sahaja untuk mendaftar sebagai ejen hartanah yang sah. Okey, di bawah syarikat ataupun di dalam grup Nexus Group ni. Alright. So boleh kontak nombor yang tertera, kita boleh jumpa ataupun kita boleh berhubung dalam aplikasi hijau. Peluang untuk anda, dan ini adalah ilmu baru yang anda perlu tahu tentang dalam bidang hartanah. Jadi setakat ni sahaja perkongsian kita dalam untuk hari ini. Kita jumpa di dalam next video untuk satu hari satu ilmu hartanah. Okey, terima kasih, bye bye.